Assalamualaikum anak-anak semua. Hari ini insya-Allah kita akan mempelajari bentuk dan bunyi huruf hijaiyah tunggal. Anak-anak bersedia? Jom kita belajar. Anak-anak, bunyi huruf yang bertempat di bahagian bibir ialah fa, mim, waw, ba. Anak-anak, jom kita ulang sekali lagi. Fa, mim, waw, ba. Cuba anak-anak ulang sendiri sekali lagi. Wah, pandainya anak-anak. Tahniah, alhamdulillah. Bagi anak-anak yang masih belum dapat lagi menyebut huruf hijaiyah tunggal bahagian bibir, cuba lagi ya sehingga dapat. Selamat mencuba. Sehingga bertemu lagi. Ma'assalamah wa ilal liqa'.